Hi and welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk hari ini saya nak teruskan dengan membincangkan soalan bahagian C untuk paper SBP percubaan SPM tahun 2025. Okay, so kita akan start membincangkan soalan ini. Soalan terakhirlah untuk this paper. So saya harap bagi yang request for sekian lama, rasa more than 2 weeks lah, ramai lah yang request PM saya, ada yang DM saya tanya boleh tak buat untuk paper SBP ini. So hari ni saya nak fulfillkan lah. Okay, so basically soalan untuk SBP soalan nombor 11 ini melibatkan bab redox. Okay, so dia tanya soalan berkaitan redox. Dan untuk saya soalan dia tak susah, dia very direct and very senang lah kalau you faham. Okay, so kita start. Sini lah, nombor 11A. So tindak balas redox berdasarkan pemindahan elektron boleh dikaji dengan menggunakan sel kimia. Jadual 11 menunjukkan sebahagian daripada nilai keupayaan elektrod piawai sel setengah. Ini untuk oksigen dan hidroksida, ini untuk kuprum, ini untuk hidrogen, ini untuk magnesium. So berikut merupakan notasi sel yang mewakili satu sel kimia. Mg menjadi Mg2+, Cu2+ menjadi Cu. So berdasarkan maklumat dalam jadual 11 dan notasi sel, nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia. Okay, so highlight the point, dia kata perubahan tenaga. So maksudnya you kena kata tenaga itu berubah dari mana ke mana dalam sel kimia. So basically kalau itu sel kimia, so sel itu memang ada tenaga kimia. Betul tak? So tenaga kimia akan, kejap, perkataan tenaga tak berapa nampak. Tenaga kimia akan berubah menjadi tenaga elektrik. So dia perubahan dia dari tenaga kimia kepada tenaga elektrik lah. So itu satu je jawapan untuk this particular question. Tak ada jawapan lain lah yang kita akan terima. Okay. Sorry ada masalah sikit. Kat sini. Kepada tenaga elektrik. Okay. So ini merupakan you punya jawapan untuk soalan pertama. Okay, so now kita move kepada soalan seterusnya, which is soalan tadi A1 lah kan. Okay, sekejap saya buat tepi sikit lah. A1. Okay, then sekarang nombor 2. Okay, nombor 2 dia kata kenal pasti terminal negatif sel kimia tersebut dan berikan satu sebab. Lepas tu dia suruh lukis susunan radas. Seterusnya hitung nilai Walton sel. Okay, so you ada magnesium dan kuprum. Okay, ingat kalau sel kimia kita akan 100% tengok nilai E0. So kalau magnesium nilai dia negatif 2.38, kalau kuprum nilai dia positif 0.34. Kalau nilai dia lebih positif, kita akan jadikan dia sebagai cathode. Kalau nilai dia lebih negatif, dia akan jadi sebagai anode. So in current case dia minta terminal negatif, so anode adalah terminal negatif. Nama lain bagi anode adalah terminal negatif. So kita akan ambil yang paling negatif. So antara kuprum dengan magnesium, yang paling negatif adalah magnesium lah. So kita akan pilih magnesium. So tulislah terminal negatif ialah magnesium. KA je lah, magnesium. You nak tulis Mg sahaja pun boleh. Pastikan Mu muncung dia tajam. Okay, so tu terminal negatif. And then kenapa saya pilih dia sebagai terminal negatif? Sebabnya nilai keupayaan elektrod piawai, ataupun you nak simplify, you boleh kata nilai E0 lah. So nilai E0 magnesium adalah lebih negatif berbanding kuprum. So ni saja satu jawapan dia. Nilai E0 magnesium adalah lebih negatif berbanding kuprum. Sebab kuprum dia lebih positif lah kan. So cukup lah. Cukup takat you nyatakan macam ni. So you pilih terminal negatif, you dapat satu markah. And markah seterusnya adalah apabila you bagi tahu sebab. Ingat, dan you punya sel kimia ni dia baik. Dia 100% kita pilih sama ada dia cathode ke anode ke berdasarkan nilai E0 sahaja. Dia tak ada cara lain, tak ada way lain like sel electrolysis. Okay, so nampak tak susunan radas ni?
Okay, ni susunan radas dia. Okay, so untuk susunan radas ini, apa you kena faham adalah untuk sel kimia ada dua cara nak lukis. Satu, you menggunakan titian garam. Lagi satu, you menggunakan pasu beliang. Saya most of the time saya suka guna titian garam lah. So saya letak elektrod you dalam dua jenis dua jenis bikar yang berlainan. Lepas tu saya letak larutan yang sama dengan elektrod. Kalau dia elektrod magnesium, so saya pastikan either larutan dia magnesium sulfat ke, magnesium nitrat ke, atau magnesium klorida. Mana-mana larutan magnesium yang larut. Kalau kuprum pun sama, kuprum 2 sulfat ke, kuprum 2 nitrat ke, kuprum 2 klorida ke, saya akan letaklah either one of them. Ini kalau saya guna titian garam. Sebab nampak tak titian garam? Inilah titian garam. Dan pastikan you label dia sebagai V. Okay, kenapa? Sebab dia menunjukkan itu adalah sel kimia. Yang ini dia menggunakan pasu berliang. So dalam satu bikar kita letak pasu, dan dalam pasu tu kita akan letak larutan untuk elektrod yang ada dalam pasu tu. Luar tu kita akan letak larutan yang luar lah. So kat sini luar pasu berliang kita. Pasu berliang adalah yang ni ini pasu berliang. So luar pasu berliang ni ada larutan kuprum 2 sulfat sajalah. So dalam dia baru larutan magnesium sulfat. Let's say nak letak pasu berliang untuk yang ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, either one lah you letak pasu berliang. But mostly calon dia akan draw yang ada titian garam lah sebab senang. Okay, so bagaimana markah diberi? Satu markah untuk raja berfungsi, ada elektrod dan juga yang menunjukkan pengaliran elektron. Okay, so it's better untuk you menunjukkan pengaliran elektrod lah. You tahu magnesium lebih negatif, so dia anode. So anode mengalami pengoksidaan, so elektron akan mengalir dari magnesium ke kuprum. So you tunjuk pengaliran dia, dapat satu markah. Markah kedua, dia berlabel ke tak. You label setiap satu elektrod dengan larutan. Itu mendapat markah kedua. So settle lah you punya 6 markah. Ya ke settle? Tak. Dia suruh kira nilai voltan sel kimia. Okay, so cara nak kira nilai voltan dia tu macam mana? Okay, so saya buat kat sini lah. Okay, so nilai voltan ataupun E cell lah. Okay, E cell. Okay, so E cell cara nak kira dia adalah cat minus N. Okay, maksudnya E0 untuk cathode tolak E0 untuk anode. Okay, so cathode tadi kuprum lah kan. So kuprum adalah positif 0.40 volt tolak dengan anode. Anode berapa? Okay, anode tadi magnesium, so dia negatif lah. So negatif 2.38 watt. Okay, so cuba tengok apa jawapan akhir you. So negatif akan jadi positif. So finally jawapan positif 2.78 watt. Positif ni kena ada lah, wajib ada. Let's say you tak tulis positif, salah. Dan jawapan akhir watt akan membawa markah ke-5 dan ke-6. So lukisan you ada 2 markah, dan yang ini you tunjuk macam ni satu, you tunjuk jawapan akhir dengan yang betul, mendapat 1 markah. So dah dapat 4 markah kat sana. Dan lagi satu tu, yang inilah terminal negatif 1 markah, nilai E0 ni punya faktor tu 1 markah. So dapatlah 6 markah yang lengkap. So you dah berjaya securekan first 7 markah. So kita ada lagi 13 markah untuk kita nak secure. So jom kita tengok soalan nombor 3. Okay, so soalan kata bandingkan terminal positif dan negatif sel kimia tersebut dari segi bahan yang mengalami penurunan dan pengoksidaan serta pemerhatian. Kemudian terangkan proses pengoksidaan berdasarkan pemindahan elektron. Okay, so saya letak kat sini lah. Okay, so first dia suruh bagi tahu bahan yang mengalami penurunan dan juga pengoksidaan kan. Okay, so di terminal positif, siapa yang mengalami pengoksidaan? Okay, di terminal positif. Okay, saya start dengan terminal positif dulu. Okay, so di terminal positif, bahan mengalami pengoksidaan ke penurunan? Okay, of course lah dia cathode, so dia mengalami penurunan. Okay, tapi siapa yang mengalami penurunan? Kira kuprum ke ataupun Cu2+. Okay, so kalau terminal negatif itu adalah anode. Anode, so dia mengalami pengoksidaan lah. Okay, so kalau dia pengoksidaan, so you tahu you punya Mg terminal negatif, ini terminal positif kan. So terminal negatif adalah anode. So anode mengalami pengoksidaan.
Saya betulkan balik. Terminal negatif adalah anode, so dia mengalami pengoksidaan, betul tak? So Mg dengan Cu2+, siapa mengalami pengoksidaan? Obviously Mg lah, sebab itu adalah terminal negatif kan. So pengoksidaan kita akan ambil equation dari depan ke belakang ke belakang ke depan. Pengoksidaan saya akan ambil dari belakang ke depan. So which is Mg menjadi Mg2+ dan juga 2E-. So macam mana you nak kata? You kena kata atom magnesium. Kenapa saya kata atom magnesium? Sebab sebelum arrow magnesium and dia ada satu huruf saja, so itu adalah atom magnesium. So you have to say atom magnesium mengalami pengoksidaan. Okay, ini you punya first mark. Okay, so kalau dia mengalami pengoksidaan, how about terminal positif? You kena tengoklah terminal positif apa kesan dia. Okay, so cuba perasan. Kalau perasan, okay, saya tulis kat sini lah. Okay, so terminal positif. Okay, so tu adalah cathode lah kan. So you punya cathode adalah you punya Cu2+, betul tak? So dia penurunan, so saya akan tulis dari depan ke belakang. So you have to say ion Cu2+ mengalami penurunan. So itu adalah you punya point lah. Okay, so you kata dia mengalami penurunan pun dah betul. Okay, so sekarang dah settle untuk yang itu. Kita tengok lagi apa dia nak tanya. Okay, oh sorry, dia tengah stuck. Okay, so saya dah cerita dah bahan yang mengalami pengoksidaan dengan penurunan siapa dan siapa. Okay, so kejap I make it more organized sikit lah. Okay, so sini nombor 2. Okay, then kemudian dia kata pemerhatian. Okay, so pemerhatian first di anode. Okay, so pemerhatian tak apalah, saya letak pemerhatian je macam ni, then bawah saya letak jawapan. Okay, so first I start dengan anode dulu. Okay, so anode adalah terminal negatif, so kita kata atom magnesium mengalami okay, mengalami tak nampak sangat. Okay, so tadi saya kata atom magnesium mengalami pengoksidaan, betul tak? So kalau dia mengalami pengoksidaan, so dia dioksidakan. Dioksidakan kiranya pengoksidaan dia derma elektron, betul tak? Sebab kan saya katakan konsep dia adalah anode pengoksidaan. So dia akan derma elektron. So kalau atom magnesium mengalami pengoksidaan, dia derma elektron. So apa akan menjadi? Elektrod magnesium atau Mg, elektrod Mg menipis lah. Sebab dia derma kan, so dia derma elektron yang ada kat dia, so dia menipis lah, dia tak menebal. So itu konsep dia kat sana. Okay, next untuk cathode. Okay, so untuk cathode tadi saya dah kata dah ion Cu2+ mengalami penurunan. So mengalami penurunan maksudnya daripada Cu2+ dia menjadi Cu based on you punya persamaan, betul tak? So dia membentuk pepejal kuprum. So you boleh kata pepejal perang terbentuk, ataupun you boleh kata elektrod Cu menebal. Boleh juga. Okay, pepejal perang terbentuk. Perang ini indicates the color of your cuprum lah sebenarnya. Okay, so you boleh katalah pepejal perang terbentuk, or you can say elektrod Cu menebal. Cukuplah. Okay, so dah cerita macam ni, dan baru you pergi kepada you punya next point, which is you have to terangkan you punya proses pengoksidaan dari segi pemindahan elektron. So you tahu you punya pengoksidaan hanya berlaku di anode saja, so pemindahan elektron pun melibatkan anode saja. So dia punya half equation adalah Mg kan. Okay, so dia akan jadi Mg2 betul tak? Kat sini pun dah nampak dah kan. Okay, so apa akan menjadi anode? Menderma elektron kan. So you have to say atom magnesium menderma berapa elektron? Sebab dia ada 2+, so dia menderma 2 lah. So menderma 2 elektron untuk
membentuk ion Mg2+. Ion Mg2+. So ini adalah jawapan you. Okay. Inilah jawapan you untuk soalan yang dia suruh terangkan berdasarkan pemindahan elektron. So setiap satu ni bawa satu markah. Terminal negatif satu markah, positif. Okay, sorry, dia bukan macam tu. Ni setiap satu bawa satu markah. So ni dua markah, ni dua markah, ini satu markah. So macam tu lah you punya 5 markah diberi. Okay, and then soalan terakhir, soalan B. Okay, so soalan B ini dia lebih panjang sikit steps dia. So jom kita baca. Hamad menggunakan susunan radas dalam raja 11 untuk menyadur kunci besi dengan logam kuprum. Selepas 30 minit eksperimen, Aman mendapati tiada perubahan pada kunci besi. So you ada kepingan kuprum, kunci besi, larutan kuprum 2 nitrat. Okay, so dengan mengubah suai susunan radas itu, highlight the point. Dia kata mengubah suai susunan radas itu. Huraikan satu eksperimen untuk menyadur kunci besi dengan kuprum. Then you have to sertakan setengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku di anode dan kathode. Okay, so kita start lah. Okay, so first apa kita akan buat? Kita kena bersihkan kepingan kuprum dan kunci besi dengan kertas pasir. So highlight the word. Bersihkan kunci besi dan kepingan kuprum. Okay. Dan kepingan kuprum, which is kepingan Cu lah. So you boleh kata kepingan Cu atau kepingan kuprum. Okay, sebab ni kepingan kuprum kan, dengan kertas pasir. Kenapa? Sebab kalau ada lapisan oksida, yes, dia akan menyusahkan pembentukan ataupun penyaduran. Faham tak? So you kena bersihkan dengan kertas pasir. So lepas you bersihkan, apa you kena buat? Okay, so kita ada larutan kuprum 2 nitrat, betul tak? So you nak kekalkan larutan tu pun boleh, atau nak tukar kepada mana-mana larutan garam larut pun boleh. You boleh tukar dia kepada kuprum 2 sulfat ataupun kuprum 2 sulfat je lah. Okay, yang paling sesuai lah. Or you nak tukar kepada kuprum 2 klorida pun kita terima juga. Okay, so I have to say ukur. Okay, kalau tak nak ukur pun you boleh kata sukat. Okay, saya biasa larutan kita akan sukat tau. So we have to say sukat dan tuangkan. Okay, so range you disebabkan ini menggunakan bikar. So range untuk isi padu larutan you adalah 50 hingga 100. Okay, dia jangan kurang daripada tu. Faham tak? Jangan kurang daripada 50. And jangan lebih range dia. So kejap saya nak check lain sekali. So range dia bukan 100, range dia 200 sebab bikar dia besar. So you boleh kata range dia 50 hingga 100 lah. So I make safe, I kata 100. So sukar dan tuangkan 100 cm3 larutan kuprum 2 nitrat. Kuprum 2 nitrat. Okay, which is in English copper to nitrate solution lah. Okay, so you kena sukat dan tuangkan benda itu, nitrat, ke dalam bikar lah. So you have to mention it properly lah. Okay, by the way, kalau you mention dia punya isi padu, jangan lupa mention dia punya, yes betul, dia punya kepekatan. Kepekatan diberi, so you continue je. 100 cm3 0.5 mol desimeter negatif 3 larutan kuprum 2 nitrat. Nampak tak? So tulis balik benda itu. Okay, tulis balik benda itu, jangan tinggal. Okay, kan saya katakan you punya choice adalah dua tu je. Okay, larutan kuprum 2 nitrat. Okay, so once dah habis benda itu, lepas you sukat, apa you kena buat? Okay, so after you sukat benda ala ini, you kena start lah. Okay, so you kena start you punya procedure dengan you sambungkan elektrod kuprum ke terminal positif bateri menggunakan wayar penyambung. Okay, kira you sambungkan ini dengan yang inilah. So you have to say sambungkan elektrod kuprum. Okay, elektrod kuprum ke
terminal positif bateri. Okay, so terminal positif bateri itu kiranya yang inilah. Okay, sebab dia kena terminal positif. Okay, terminal positif bateri menggunakan wayar penyambung. Okay, so settle lah sampai sini. So okay, settle sampai you sambungkan dengan wayar penyambung. Apa you kena buat? Okay, you kena sambungkan pula you punya paku besi ke terminal negatif bateri. Kenapa? Sebab susunan dia salah kat sini ni. Nampak tak? Kat atas ni susunan dia salah. Faham tak? Kaki bateri itu. Okay, so kaki bateri itu yang salah sekarang. So kita change lah. Okay, kita change sebab yang nak sado itu dia akan menjadi cathode. Faham tak? So nak jadi cathode, dia kaki bateri dia kena panjang lah. Ni pendek, so dia anode. That's why dia tak jadilah. Okay, so you have to tukar. You kata sambungkan paku besi ke terminal negatif bateri menggunakan wayar penyambung. Okey, so ni you punya markah keempat. Okey, so settle. You kata sampai sambungkan ke wayar penyambung ini. Bukan dah kira you dah settle sepenuhnya tau. You ada lagi prosedur yang you kena buat, which is you kena celupkan kedua-dua kepingan kuprum dan paku besi itu ke dalam larutan. Okay, so tu point nombor 5 lah. Okay, wajib bagi tahu celupkan. Sebab kalau dia tak ada dalam larutan, dia takkan ada perubahan semua. And pastikan itu samalah dengan kepingan kuprum you. So you have to say celupkan kepingan kuprum dan paku besi ke dalam larutan. Okay, so lepas you celupkan dia ke dalam larutan, baru you akan kena pergi kepada you punya last step, which is you have to tinggalkan apparatus ini selama 15 hingga 30 minit. So just kata je lah, tinggalkan susunan radas ini okay, selama selama itu minimum 15 minit, maksimum 30 minit. So itulah range yang dia terima lah dalam skema. So saya kata je selama 20 minit. So lepas you tinggalkan, so the moment you tinggalkan ni lah, you hidupkan the switch, then you tinggalkan, so dia akan mengalir lah, elektron akan mengalir lah. Okay, then sekarang you